tiba-tiba atas kapal saya rasa macam, saya nampak macam suasana kelas tu. Saya rasa macam saya tengah berdiri depan anak murid. Lepas tu dia rasa macam, uish, aku nak mengajar balik. Tiba-tiba je. Lepas tu dia rindu murid tanya. Saya sampai terbayang bila saya buat kerja shipping tu kan, dengan aquaculture tu. Sampai kan saya terbayang macam, contohnya saya pegang satu alat kan. Saya macam, okey, ni alat ni untuk ni. Macam saya tengah terangkan dekat seorang pelajar. Tapi pelajar tak ada pun. Tapi dia punya macam keinginan. Sampai terbayang. Macam seronok je mengajar tu. Okey, Alhamdulillah bersama kita sekali lagi dalam podcast cerita dari Matis Baniatul Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua audiens yang ada? Alhamdulillah pada hari ini seperti biasa bersama saya host tegar anda Muhammad Sulaiman bin Abdullah. InsyaAllah pada kali ini kita bawa bersama-sama satu lagi figura hebat. Ni linguistic person. Linguistic person aka engineer. Okey. So kita bawakan antara orang lama dan otai di sinilah ya. Sir Zulkifli bin Hamzah. Apa khabar Sir? Sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aman. Okey, alhamdulillah. Okey, Sir Zul ni saya panggil Sir Zul lah kan. Sir Zul ni antara perkenalan awal saya di sini pun antaranya Sir Zul lah. So antara yang lama di sini kan pula. Betul. Dan alhamdulillah dengan Sir ni banyak benda lah yang juga walaupun saya dengan media tapi seringlah kita pernah kerja bersama dan sebagainya. Dan ada sesi-sesi macam-macam lah dengan Sir ni. Jadi Sir mungkin boleh perkenalkan sedikit lah latar belakang Sir kurang yang boleh. Okey, baik. Terima kasih Maman. Pertama sekali terima kasih juga jemput saya ke podcast ni. Antara benda yang paling saya suka dekat Baniatul Fas ni adalah suasana ni lah. Dan perkara-perkara ni semua yang akan jadi kita kata apa, kekuatan dan kita kata inspirasi lah untuk orang kat luar sana. Okey, pertama sekali nama saya Zulkifli bin Hamzah. Dekat sini pelajar-pelajar dan rakan-rakan panggil Sir Zul. Saya dah berkahwin, berumur 36 tahun dan sudah memiliki 4 orang cahaya mata. Saya antara beberapa orang guru lah yang dekat Baniatul Fas ni yang PJJ dengan keluarga. Saya sendiri di sini dan isteri saya menjaga anak-anak di kampung lah. So baru 4 orang kan? Baru kan? 4 orang baru. Kan? So itulah Sir ni antara guru MPJJ sahabat-sahabat di sini. Bukan mudah tu. Berapa tahun? 6 tahun dah. 6 tahun lah kan? 6 tahun. Mana dia bukan satu pengorbanan kecil tu untuk mendidik anak bangsa. Dan kita ada juga banyak cerita menarik tentang Sir Zul ni kan. Banyak ni nak pecah ni. Okay. Okey Sir, kita apa yang setakat teman tahulah. Sebukan ni memang betul-betul betul. Inggris, kan? Betul. Saya sebenarnya bekerja swasta sebelum ni, tapi ada pengalaman mengajar lah sebelum ni di Perlis. Dan bila saya kerja swasta tu, saya rindu balik suasana nak kembali mengajar tu. Dan Allah lorongkan ke sini lah, ke Tafiz Baniatul Fas. So mula-mula tu mengajar. Mengajar. Lepas tu masuk dalam private company dulu. Private company kan? Betul. Private company buat apa masa tu? Asalnya saya mengajar tu sebab saya sambung master masa tu di UiTM. Jadi saya tak ambil loan apa-apa, so saya kena bayar yuran sendirilah. Jadi time tu tak ada income, jadi saya minta jadi guru ganti di JPM Perlis. Tapi yang menariknya sepanjang saya di JPM Perlis tu, dia orang suka sangat saya mengajar bahasa Inggeris sampai dia orang pegang saya 4 tahun straight. 4 tahun? 4 tahun straight tak ada cuti. Teman-teman tahu tapi tak tahu lama. Betul, 4 tahun. Alhamdulillah lah saya sempat mengajar 4 sekolah di Perlis masa tu. Semuanya mengajar bahasa Inggeris. Sambil-sambil saya buat master lah sebab nak income kan. Kemudian sebab satu saya dah berkeluarga dah. Kemudian saya dapat panggilan seorang CEO ni, dia company aquaculture. Dia sendiri yang panggil saya untuk interview masuk company dia. Untuk jawatan sebagai technical support executive. Jadi saya pun fikir masa tu saya pun perlukan kewangan yang lebih lagi lah sebab menampung keluarga dan ni. Jadi saya pun ambil tawaran tu. Jadi saya kerja masa tu dekat
HQ office-nya dekat di KLCC, di dekat Menara Darussalam. Oh, itu bertahun Saya kerja time tu tak lama sebab lebih kurang masa tu lebih kurang 2 bulan je tu. 2 bulan. 2 bulan dengan tu. Ni tahun 2019 lah berlaku benda ni. Kemudian saya banyak kerja benda-benda yang melibatkan klien luar lah. Sebab company kami ni kami ekspor ikan ke Timur Tengah. Daripada Malaysia ke Timur Tengah sebab geng-geng pak-pak Arab ni dia orang suka ikan-ikan daripada Malaysia. Ikan tilapia, ikan merah, ikan siakap. Jadi company kami ni hantar ikan ke pasaran Timur Tengah setiap 2 minggu shipment dia. Setiap 2 minggu. Maknanya memang seikut lah naik kapal semua. Tak, saya uruskan sampai dekat sampai dekat KLA je. Kena ikut naik kapal ke. Sebenarnya ada juga peluang nak ke site kat sana tu tapi saya banyak ni lah di sebelah KL lah. Sebelah KL lah. Alhamdulillah masa tu kami shipment setiap 2 minggu sebanyak 600,000 ekor ikan. Dia anak ikan tu sebab kita shipment ke sana anak ikan. Jadi kat sana dia akan membesar jadi ikan besar lah. Macam tu. Kemudian setiap 2 minggu 600,000 ekor. Jadi mereka Pak Arab ni dibeli dengan harga RM1 seekor. Jadi bahasa mudah dia untuk setiap kali shipment sale kami adalah 600,000. So dalam sebulan sale-nya adalah 1.2 juta untuk hantar ikan saja. Mereka memang betul-betul betul. buat duit lah. Betul. Dia company international lah. Kemudian kami punya shipment tu dia melalui kapal terbang. So jadi 600,000 ekor tu dalam plastik naik kapal terbang sampailah ke sana. Sampai sana dia akan ambil dan dia akan culture dalam case yang di sana sampai saiz yang boleh dijual dan dia akan jual lah. Cuma benih tu dia orang nak daripada benih Malaysia. Sebab kualiti tu. Kualiti lah. Kualiti tu. Tapi ikan laut ke ikan? Ikan laut lah, ikan tilapia, dia ikan jenahak, red snapper, John snapper. Semua tu. Ikan siakap. Banyaknya ikan laut lah. Ikan laut lah. Ikan sungai tak ada? Ikan sungai yang hari tu kami tak buat lah, banyak ikan laut je. Ikan laut lah. Ikan laut ni lagi tahan dia juga. Lagi tahan betul. Maknanya berapa lama 2 bulan 2 bulan. 2 bulan. Lepas tu asalnya saya nak stay lama kat situ sebab memang bidang saya bidang aquaculture. Dan saya buat master pun memang bidang aquaculture dan marine lah sebab saya pelajar degree saya marine technology. So saya buat master bidang yang marine juga. Jadi saya memang nak stay lama. Lepas tu dekat hujung bulan kedua tu tiba-tiba ada kawan saya, dia beritahu saya ada peluang kerja dekat company shipping pula. Ada CEO dia minta dia carikan kawan, tu dia ajak saya. Lepas tu saya fikir okeylah, saya dah 2 bulan dah dekat aquaculture ni. Saya nak masuk bidang shipping pula sebab nak tambah portfolio saya lah. Sebab masa tu memang aim saya memang saya nak kerja full time sebagai private sector lah. Jadi kat situ saya pun macam okeylah, dah cukup dah 2 bulan ni. Dah nampak dia punya cara dia sale dia semua. Lepas tu ada peluang untuk shipping, saya masuk pula shipping. Jadi kemudian saya masuk kat shipping. Shipping ni company-nya office-nya di Perak, tapi kami buat projek tu di Selat Melaka. Selat Melaka. Kami buat projek salvage. Salvage ni maksud dia bila ada kapal karam dekat laut. So kalau kereta kita boleh towing kan, kereta yang rosak balik ke bengkel. Tapi kalau kapal dia karam, dia akan stuck dekat dalam air tu. Jadi dia bahaya untuk kapal yang lalu lah. Sebab dia akan kena dekat hal bawah tu, boleh bocor dan karam pula. Jadi kerajaan dia akan keluarkan macam tender untuk company-company yang salvage ni untuk potong kapal yang dah karam tu, potong dia punya kepingan besi tu, bawa naik dan jual. Dan inilah kita kata lupuskan lah. Jadi proses tu nama dia salvage. Time tu saya salvage lah tahu. Salvage. Time tu saya sebagai project manager lah untuk projek tu. So banyak jugalah site-site dekat Selat Melaka yang kami sempat potong kapal. Dia laluan yang kritikal. Kalau laluan macam dekat tepi-tepi yang orang tak lalu tu, biasanya kerajaan tak buat apa-apa. Tapi cuma kerajaan akan letaklah macam tanda supaya kawasan tu ada kapal karam. Kalau kapal yang laluan utama memang kita kena salvage lah sebab kita bahayalah untuk kapal yang akan datang. Maknanya dengan shipping company berapa lama? Yang tu pun 2 bulan juga. 2 bulan juga? 2 bulan juga. 2 bulan 2 bulan je. Ya, tapi yang shipping company ni yang saya berhenti tu sebab masa saya kerja tu saya teringat suasana mengajar yang 4 tahun tu. Rindu nak mengajar. Dia rindu. Tiba-tiba atas kapal saya rasa macam saya nampak macam suasana kelas tu. Saya rasa macam saya tengah berdiri depan anak murid. Lepas tu dia rasa macam, "Uish, aku nak mengajar balik." Dia tiba je. Lepas tu dia rindu murid tanya. Saya sampai terbayang bila saya buat kerja shipping tu kan dengan aquaculture tu. Sampai kan saya terbayang macam
contohlah saya pegang satu alat kan. Saya macam okey ni alat ni untuk ni. Macam saya tengah terangkan dekat seorang pelajar, tapi pelajar tak ada pun. Tapi dia punya macam keinginan terbayang. sampai terbayang macam seronok je mengajar tu. Jadi 4 tahun tu sebenarnya memang saya asalnya niatnya untuk menampung perbelanjaan sama master je yang 4 tahun tu. Tapi bila dah buat tu, jadi macam satu cinta lah dalam diri kan. Nak sayang, suka mengajar tu. Kemudian masa tu saya kat company shipping tu, saya memang teringin nak kembali ke dunia pendidikan. Dia bulan Ramadan tu, bulan Ramadan 2019. Jadi setiap hari bulan Ramadan tu, daripada sahurnya, subuhnya, zuhur sampailah buka puasa ke tarawih tu, doa saya satu je. Saya minta, ya Allah, bagilah peluang untuk aku kembali ke dunia pendidikan. Memang saya doa itu. Memang doa. Saya memang doa tu. Tu tahun bila tu? Ramadan 2019. 2019. Memang saya akan ingat sampai matilah Ramadan tu. Ramadan yang pengubah hidup saya lah. Jadi sepanjang saya 5 hari tu, hari saya doa. Kemudian hari kelima tu saya ternampaklah satu status kawan saya post dekat WhatsApp, iklan kekosongan dekat sini. Tapi tu pas kekurangan guru bahasa Inggeris seorang. Jadi saya masa tu saya screenshot WhatsApp tu. Lepas tu saya fikir, esok Ahad ni saya nak buat resume, nak hantar, nak email lah kepada ni, sebab memang saya macam berharap sangat supaya saya dapat tu. Saya dapat kat sini. Jadi macam kita memang dah yang sebab saya nak tinggalkan dunia shipping tu, sebab saya rindukan dunia pendidikan. Bukan saya tak suka shipping tu, sebab memang kita belajar benda tu kan, kita dah kerja apa semua, dan projek pun gaji pun gaji shipping tahulah gaji. Betul, dia lebih dia gaji dia memang dah ada basic, tapi dia punya yang besar tu pada commission lah. Commission kerja tu. Betul, commission pula. Kalau projek kerajaan tu tender dia agak besar lah jumlah dia. Jadi boleh tinggal betul. Kalau fikir logik dah kan. Kalau fikir gaji apa semua, tak mungkin tinggalkan. Tak mungkin tinggalkan. Tapi bila fikir punya sayangnya nak mengajar tu, punya kasihnya pada pendidikan tu, sanggup tinggal. Kemudian hari Ahad tu saya hantar resume. Kemudian hari Isnin esoknya tu saya kerja macam biasa lah. Kemudian pagi Isnin tu dapat panggilan daripada admin Mazul Fas untuk datang interview hari Selasa. Saya terus beritahu bos saya, kata bos malam ni saya nak cuti esok, sebab malam ni saya nak pergi interview, saya nak bergerak ke interview lah dekat Selangor, dekat Gombak kat sini. Dia orang aware kata betul. Saya hantar resume Ahad, Isnin tu panggilan interview tu hari Selasa. Jadi malam Isnin malam tu saya lepas sembahyang tarawih tu, saya terus masa saya naik motor daripada Perak, saya naik motor seorang-seorang daripada Perak tu, dalam keadaan malam tu menuju ke Gombak. Rempit lah. Rempit je. Rempit seorang-seorang je. Dengan bahayanya, dengan apanya. Kemudian adalah beberapa orang yang bantu pesan, dia kata kalau apa-apa pun jangan berhenti. Maksudnya sebab masa tu banyak kes samun dekat lebuh raya waktu malam. Jadi dia pesan kat saya, dia kata adik ni pergi ke KL ni, kalau ada apa-apa pun jangan berhenti tengah jalan. Saya peganglah pesanan brother tu, dia driver lori. Jadi dia pesan kat saya. Kemudian saya pun alhamdulillah lah tak ada apa malam tu, sampai saya sahur dekat RNR Sungai Buloh. Kemudian subuh tu saya dah ada sinilah, dan interview tu pukul 8. Masa bulan puasa lah. Masa bulan puasa. Dan masa interview tu ada 5 calon. Saya pun macam boleh ke dapat kan, macam saya tak sangka lah. Tapi masa tu memang dalam hati ni memang berharap sangat lah. Berharap sangat, ya Allah bagilah dapat kerja sini, semua bagilah, macam teringin sangat lah. Kemudian petang tu juga dia orang beritahu, alhamdulillah saya berjaya. Berjaya sebagai dia orang terus saring keputusan tu. Betul. Sebab masa tu saya beritahu kata yang saya sebab saya kena balik ke ni lah, company lama, sebab lepas tu kemudian dia orang beritahu kata tak apa, alhamdulillah lulus. Jadi saya pun teruslah stay kat sini. Daripada malam saya naik motor tu sampai hari ni, hinggalah sekarang dah 6 tahun dah saya kat sini mengajar. Dan saya memang tak rasa penyesal ke, tak rasa rugi ke dengan kerja saya. Saya dah lupakan dah. Saya memang terus kat sini lah. Terus lah. Tapi maknanya bermula saat kerja sini tu PJJ lah dengan wife. Betul. Saya PJJ dengan isteri. Jadi isteri dengan anak di Kelantan. Saya kat sini. Saya akan balik dalam 2 minggu sekali, seminggu sekali lah. Macam tu.
Bukan mudah tu. Dia antara cerita pelik yang cerita Sezul lah, sahabat. Dia pelik sikit. Dia bukan pelik in a negative way. Dia pelik yang positif. Bermaksud, bayangkanlah ke graduate master kan. Betul. Master dalam bidang Bidang marine lah. marine kan, aquaculture Betul. semua tu. And then puan-puan boleh pula mengajak kat Tafi bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris Kan? Kan? Kalau typical, kalau zaman-zaman mak bapak kita, dia kata alah bengong apa lah kan. Dia bukan bahasa bengong, tak ada kan. Dia kata memang soal rezeki ni sahabat. Ini pun waktu pasal kita kena buang satu stigma ya. Lagi sekarang ni kan graduate ramai. Betul, ramai betul. Kan, tapi masih ada lagi pemikiran tipikal. Kalau hang bajak ni hang keluar hang kena kejar macam ni. Betul. Kan? Zaman tu dah lalu dah. Betul. Kan, kita dah harung. Atas yang cakap ni sendiri pun sama juga kan. Kapu juga. Kan suka hati lah. Negara sendiri gila apa kan. Padahal ambil bidang tu kalau cakap tu orang tak percaya tu kan. Minat media mengapu ke. Lelah tolong Umi. Lah kan Tafi pula kan. Tapi dia macam abah dah lorong dah kita kat sini. Macam ada tujuan kita. Dia ada sebab lah. Ada sebab dia. Bukan kata saya sendiri pun bukan kata kita bagus ke baik sangat tak. Kan. Mungkin sebab tu nak jadi kita baik kot. Tak Betul. sini. Betul. Kadang tempat lain mengapu kot. Sama lah ada juga macam lagi lah shipping company tahu tak kira apa-apa shipping company ni kita tahu dia punya bayaran tu bukan kecil. Betul. Sama lah kita ni pun kalau dah info media ni kadang bila dah nampak ada orang kata ada hasil-hasil tertentu kan kerja kita tu ataupun budaya kerja tu start lah kawan-kawan yang kenal kita ni nak tarik kan. Betul. Bagi offer boleh tahan juga kan. Betul. Dia kalau kerja swasta ni gaji dia memang lumayan lah. Beza dia. Kalau kita kelabu mata tapi kita tahu. Samalah teman Ustaz bukan nak kata baik sangat. So cuma tak tahu mungkin Tuhan masih hadirkan rasa kena cari circle yang betul. Yang baik-baik lah. Betul. Boleh pergi tempat lain ni kan. Tapi tahu circle tu macam mana. Kan? Betul. Tahu circle macam mana. Duit mungkin dapat lebih. Tapi kita akan hilang sesuatu lah. Betul. Gesa rasa macam mana Sir? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Mama cakap adalah. Dia sebenarnya kepuasan kerja ni dia bukan hanya terletak pada gaji tu. Dulu saya pun macam tu juga. Kita fikir macam gaji selesa, kemudian pergi sana pergi sini kita macam seronok lah kan. Tapi bila saya datang kat sini lah kan, saya baru perasan lah saya dapat satu nilai yang tak ada dalam buku teks lah. Tak ada dalam buku teks, tak ada dalam tempat lain, dia tu bi'ah solihah lah. Bi'ah solihah dekat Tahfiz Hufaz ni dia memang jelas dan dia terbentuk. Contohnya macam saya beritahu bahasa mudahnya kan, sekolah ni dia punya bestnya bila sembahyang subuh tu dia dah mula dari subuh dah. Sembahyang subuh tu okey ramai-ramai jemaah, kemudian baca Quran. Dia mulakan hari tu dekat sini dengan baca Quran dulu. Lepas tu yang saya suka pasal macam Hufaz ni dia punya jadual dia. Jadual dia sebab kita sekolah tahfiz integrasi, so dia ada dua silibus lah. Al-Quran dengan akademik. Tapi sepanjang saya 6 tahun kat sini, yang paling saya suka sekali adalah akademik dia fokus pada Al-Quran dulu. So pagi-pagi pelajar masuk kelas Al-Quran dulu, kemudian dah lepas separuh hari barulah mereka belajar akademik. Dia tak sama macam sekolah lain jadual dia. Jadi kat sini jadual dia kita bentuk dengan kita kata DNA kita sendiri dengan acuan kita sendiri. Yang tu yang nampak macam keberkatan tu. Bila dia mula dengan Al-Quran, kemudian sambung dengan akademik. Kenapa saya kata keberkatan? Sebab setakat saya mengajar sinilah, alhamdulillah lah pelajar yang datang ni bermacam-macam background. Ada yang daripada sekolah kebangsaan, ada yang daripada sekolah lain-lain, tapi ada juga pelajar yang daripada sekolah tahfiz yang tak ada akademik. Tak ada akademik, datang ke sini, dia belajar menggunakan sistem sekolah kita ni dalam masa 2 tahun. Form 4 dengan Form 5 fast track kan. Tapi dia dapat juga straight A. Itu yang saya macam kagum lah dengan sistem sekolah ni. Dan nak katanya bi'ah solihah tu penting sebenarnya untuk kemenjadian pelajar ni. Dia tak kisah background apa, pernah belajar ke tak pernah belajar ke, tapi bila masuk sini guna sistem kita, belajar Quran dulu, kemudian ambil keberkatan dulu, kemudian belajar akademik. InsyaAllah lah bila kita pegang Quran, dunia ikut, akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Nak katanya keberkatan tu bi'ah solihah tu. Ikutkan kalau sebelum mengaji universiti mana tu? Saya UiTM. UiTM. UiTM.
background Sir ni bukanlah kata ada program Islami ke apa, tak ada kan? Uh, saya dulu sekolah menengah lah, Sekolah sekolah menengah. sekolah asrama lah, sekolah asrama. Bersama SMA ke apa? Sekolah menengah sekolah menengah agama Persatuan Kajang di Kajang, di antara sekolah SBP aliran agama lah. Tapi masa tu saya macam pelajar lain, macam kita kata bahasanya kita take for granted kan. Kita dalam suasana yang agama, tapi kita lepas keluar sekolah kita dah masuk ke universiti, masuk ke bidang pekerjaan. Jadi macam kita kata agak jauh daripada agama tu. Bukanlah jauh apa, maksudnya tak dengar tazkirah, suasana tu kan. Suasana tu hilang. Jadi bila tiba-tiba Allah rezekikan kembali ke tempat yang ada bi'ah salihah ni, saya rasa macam bersyukur lah. Saya kembali ke tempat yang sekolah agama kan. Jadi sembahyang jamaah 5 waktu, kemudian ada tazkirah setiap hari, ada kelas Al-Quran, kemudian baca Yasin, surah Al-Kahfi, ada qiyamul-lail. Jadi saya kembali ke dunia saya yang masa sekolah menengah tu. Jadi dalam diri saya ni dia rasa macam, ya Allah, aku dah lama dah tinggal benda-benda ni. Jadi Ingatkan balik. dia ingatkan balik macam mungkin ni lah sebenarnya yang awak nak tunjuk. Kayaknya yang masa saya kerja private sebelum ni tu, memang saya tak buat lah benda ni. Memang tak adalah kita kata tazkirah apa semua ni, qiyamul-lail semua ni. Fikir kerja lah. Okey, kerja je lah masa tu. Balik penat, tidur. Jadi macam Buya Hamka pernah cakap kan, dia kata kalau hidup ni sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja kan. Jadi macam saya dah sampai tahap tu dah dulu ni. Jadi bila dapat peluang untuk kembali ni, saya rasa macam seronok lah. Seronok dan lega lah. Macam Allah masih lagi sayang kita kan. Saya sayang kita Mamanan dengan kawan-kawan lain kan. Macam masih lagi tarik kita dalam suasana bi'ah salihah ni dekat Masjid Ufas ni. Bagi saya yang itulah yang lagi berharga daripada gaji ke kerja ke. Kerja takkan habis pun kat dunia ni. Tapi suasana tu kita nak tu. Suasana tu. Suasana penting lah. Kita mau cakap ni bukan bermaksud kata selama-lama kita kekal di sini ke orang lah. Betul. Betul. Kan mungkin boleh pergi ke tempat lain. Tapi setakat ni kita di sini. Pada waktu ni kita di sini dan kita, saya pun dah berapa tahun lah. Saya sedap pun dah 4 tahun ke 5 tahun. Saya faham lama juga. Betul. Lama dah saya. Boleh kan? Lama kat sini kan. Bukan kata tak ada duga-duga tertentu kan. Betul nak kena pindah ke apa tu ada kan. Tapi masih lagi masih di sini kan. masih lagi Kita bila tenung balik kata ada sebab lah. Bukan kerana sebab orang nampak sebab Tafih perlukan hang contoh. Pada saya terbalik. Sebenarnya aku perlu kan. Betul dia macam tu betul saya sendiri yang perlu kan. Mana Tuhan mungkin tak lemah hang pergi tempat lain kan hang merapu kan. Kecuali lah jumpa tempat lain, tempat share-share kan. Tapi dia mungkin tu lah sama lah rasa macam saya cakap tu. Circle. Ini pun pesanan lah pada semua sekarang ni. Kita mungkin sentuh sikit lah tentang realiti luar kot Sir. Betul. Sekarang ni banyak perbincangan hangat kat luar tu soal work life balance. Kan? Betul. Tekanan pekerjaan, circle toxic. Betul. Kan? Kat sosmed banyak bicara benda macam tu. Betul. Kita minat juga nak ambil tahu tentang benda-benda psikologi, counselling ni kan. Macam pakailah dia certified counselor kan. Kita ni cak ayam lah kan. So cuma kita tengok, banyak masalah dalam pekerjaan ni kan. Kan ada yang kerja soal gaji ikut masing-masing lah kan. So kita pun tak ada kata kerja sini gaji berkoyan-koyan. Cuma ada something yang Allah bagi yang menyeimbangkan kot setakat ni. Dan kita ikhtiar kot lain lah kot kan. Nak tambah apa yang perlu setakat ni lah. Selagi mana mampu. Dan kita pun doa lah Tafiz sini kan. So, moga boleh dapat lebih maju. Betul. Setakat ni kebajikan terjaga kot lah. Betul. Macam mana Sir? Betul. Kat sini yang saya suka pasal pentadbiran Masjid Ufas ni sebab dia punya pekerja dia, kebaikan pekerja ni sentiasa top priority lah. Pasal tekanan kerja, kita kata KPI yang dikejar tu dia tak sehektik seberat macam kerja swasta yang lain. Dia bagi peluang balance sebab yang penting dia adalah kualiti pengajaran tu. Yang penting apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar, pendidikan, pembentukan sahsiah sampai yang tu yang lagi penting. Saya sukalah approach macam tu sebab kita ni bukan nak kejar, kita kata bahasa mudahnya nak straight A yang sampai ratus kan. Bukan macam tu. Dia lebih kepada pembangunan modal insan lah untuk masa depan sebab kita kat sini aim dia, saya tengok Tafiz ni dia nak jadi, dia antara dia aim dia adalah membina generasi hufaz profesional.
Jadi saya rasa benda tu memang boleh capai, dan di akhir zaman macam sekarang ni, saya rasa benda tu perlulah. Kita nak lahirkan engineer yang hafaz Quran. Bukan sekadar hafaz Quran, maksud dia ada peribadi Al-Quran tu, akhlak Al-Quran tu. Kemudian ada doktor yang peribadi Al-Quran yang kita kata agak pegangan agama dia kuat. Dan alhamdulillah lah, pelajar kita pun setakat ni saya tengok 6 tahun saya kat sini, lepasan SPM semuanya berjaya dan dapat juga kos-kos kritikal. Ada yang sambung perubatan, sambung engineer, sambung pilot pun ada. Jadinya nak katanya mereka ni dibentuk di sini di Madul Fast. Kemudian bila keluar SPM tu, lepas dia sambung belajar tu, dia orang pergi dengan membawa jati diri yang baik lah. Jati diri yang baik, yang kukuh. Sebab dunia sekarang pun macam-macam dugaan kan. Jadi kita lahirkan tunas-tunas yang Islamik kat sini ni, supaya kat besar dia akan membesar jadi pokok yang teguh. Itu antara aim Madul Fast ni yang saya rasa memang berpandangan jauh lah untuk dunia sekarang kan. Dia bukanlah kita kata gini, satu benda lah yang mungkin setengah-setengah fahaman parent di luar sana. Dia melihat, maknanya kalau anak ada masalah, campak ke tahfiz. Bukan macam tu Betul. Ada satu stigma yang sangat-sangat saya sendiri amat benci. Betul. Nak manusia tu, selesai bagilah ustaz-ustaz. Bagilah tahfiz, bukan macam tu. Bukan macam tu. Pasal sini sahabat-sahabat sebenarnya Sezul pun maklum, dia ada temu duga datang sini. Betul. Negara Syasia, hafazan. Dan memang ketat lah temu duga. Ketat sikit temu duga tu. Tapi secara ketat pun bukanlah kata semua sempurna. Betul. Nak ceritanya kadang-kadang kita dapat agak soalan-soalan daripada luar kan, tak kira di sosmed ke, kami jaga media ni kan, tingin apa yang gini-gini lah, ataupun ada pujian-pujian tertentu yang kita kembalikan pada Allah lah benda tu. Betul. Diorang tak tahu hiruk-pikuk kita macam mana lah kan. Nak mendidik anak-anak ni walaupun dah select tu pun, kata dah satu generational gap yang berlaku kan. Lain. Betul. Kita struggle tu tetap ada. Betul. Cuma mungkin kurang sikit kot dia punya level of stress tu berbanding kat luar tu lagi hardcore lah. Tengok cara ceritanya kan. Betul. Dia kita kata masalah disiplin tu dekat sini kita kata terjaga lagi. Masih lagi boleh ni lah. Jangan kata betul. Kat luar tapi tu ada peluang ni, saya nak cerita sikit lah. Okey, sebenarnya sekolah ni kita nampak, betul lah, sebelum sekolah kita nampak mengajar dalam kelas, kemudian pelajar dapat A lah SPM semua kan. Tapi saya kerja kat sini ni, dia ada dua side sebenarnya. Dia dunia guru, satu kat sini kita mengajar dalam kelas kan. Satu side. Satu lagi nama dia dunia warden. Dunia warden. Saya lama kan? Saya sebelum jadi dah ada PJJ ni, warden berapa tahun lah. Saya dah daripada, betul? Daripada awal. Sepanjang tahun kan? Daripada 2019 saya kerja sini, saya mengajar bahasa Inggeris dan juga warden. Saya boleh katakan adalah jadi guru cabaran dia lain, jadi warden cabaran dia lain. Tapi nak katanya walaupun kita kata pelajar ni kita kata nakal lah kan, nakal ke, ada masalah disiplin ke, mereka ni masih lagi boleh dibentuk. Tu yang saya suka, sebab dia dalam diri dia ada Quran. Jadi bila kita nasihat tu masuk lagi dalam diri dia. Jadi mungkin awal macam macam kata kan, dia hantar anak dia untuk nak perbaiki kan. Memang tak dinafikan lah, memang ada pelajar yang masuk tu memang bermasalah. Memang tak nak dengar cakap, tak nak buat tu, tak nak buat ni. Tapi bila kita siram dia dengan nasihat, tazkirah, dengan Al-Quran semua ni, dia berubah. Dan dia berubah tu sampai kan parent pun macam terkejut, macam anak aku ke ni, sebab tak sama sebelum hantar dengan selepas masa hantar ambil ni. Dan sampai sekarang pun parent masih lagi macam suka dengan perubahan tu. Kadang-kadang ada anak yang tak dengar, tak nak cakap atau susah dengar arahan. Tapi bila duduk sini, duduk dalam dunia kami didik, kami warden dan guru didik semua, bila balik rumah jadi kita kata anak yang hormat mak ayah, yang beradab pada ibu bapa. Dan inilah yang paling penting ni, yang ringan tulang tu. Ringan tulang, dia suka tolong, suka khidmat. Alhamdulillah lah. Setakat ni cabaran dia ada, tapi masih lagi masih boleh bertahan lagi lah. Dan bila pelajar tu berubah tu, kita rasa seronok juga sebagai warden, sebagai guru, sebagai pendidik lah. Dan sebagai kita kata warga tahfiz lah, kita tengok ada pelajar yang kurang elok, tiba-tiba akhirnya jadi elok dan berjaya pula tu akademik. Allah, dia rasa berbunga tu, rasa berbaloi lah. Betul. Tapi itulah maknanya kira itulah dia soal satu lagi,
soal passion lah. So, Betul. tak Passion ada lah. passion tak jadi benda ni. Betul. Kan? Dia Saya shipping company aquaculture jadi guru bahasa Inggeris. Kan? jauh panggang dari api lah. Kan? Maknanya passion tu. Betul. So kita beranggapan Allah pilih mana sesuai dengan apa kita mampu kot. Betul. Betul. Kan? Apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Maka sabat. So benda tu pun ada bukan apa sir, macam saya masih berjuang dalam bidang pendidikan. So tengok bahasa Inggeris sekarang ni, dulu saya seorang kan. Betul. Sekarang alhamdulillah kita ada 3 orang guru. Betul. Bahasa Inggeris. Sekarang dah 3 orang guru dah. Asalnya saya setakat yang kawan-kawan beritahu lah kan, yang kawan-kawan yang sebelum saya, sejak saya masuk 2019 sampai sekarang, saya kira guru bahasa Inggeris permanent yang paling lama. Sebab 6 tahun tu saya straight. Sebab guru yang sebelum saya, dia 2 minggu je. 2 minggu. 2 minggu je. Tak bukan saya nak kata, tapi nak kata je guru-guru BI sebelum saya tu biasanya 2 minggu, sebulan, paling lama pun 2 bulan 3 bulan je. Saya je lah yang sampai dah 6 tahun dah kan. Kira satu achievement jugalah. Satu achievement lah. Itu boleh masuk portfolio sendiri lah. Kemudian sekarang ni diperkukuhkan lagi dengan 2 orang cikgu BI yang memang kita kata alhamdulillah lah Allah rezekikan. Kita dapat cikgu yang memang bidang TESOL. Betul. Jadi saya tengok banyaklah input-input baik. Pelajar pun suka dengan kehadiran guru baru ni, dan alhamdulillah walaupun dia datang ni ada form 5 yang kita kata baru sempat belajar setahun je dengan mereka ni, tapi berjaya juga jawab elok dengan SPM. Jadinya nak katanya input tu memang alhamdulillah lah, kita kata Allah rezekikan lah yang terbaik lah. Betul sahabat lah. Dengan perkembangan berlaku dengan Bani Tufas sendiri pun, masa awal-awal tu biasalah kita ambil saja yang bidang-bidang lain tapi boleh mengajar macam saya lah kan. Tapi kemahiran tu ada. Cuma bila berkembang Bani Tufas ke fasa 2, nak masuk fasa 3 dah ni, kita dah mula mengambil guru-guru dalam bidang dia. Betul Kan? betul. Pasal kan? Betul. Kalau chemistry memang cikgu yang memang ada betul. bidang Betul. biologi, memang doktor bidang tu kan. Betul. Kita ada memang doktor betul kan. Betul. Macam Hakim. Betul lah. Hakim tu memang medical. Betul. Medical doktor. Memang pernah jadi doktor kejap. Betul. Biasa dia pun sama rasa niat nak mengajar. Betul. Tu pun manusia pelik-peliknya dia. Then datang sini kan mengajar kan. Tu kau belajar doktor kot, medik masuk sini. Rasa aku culture. So benda ni passion. And then macam saya lah, selama saya mengajar di sini kan 6 tahun kan. Saya memang ada sentuh tadi soal apa saya nampak kan. Pada diri saya sendirilah saya. So apa yang saya rasa yang paling paling value lah dapat kat sini kan. Pada diri saya. Pada diri saya. Saya kalau dari segi side pelajar, sebenarnya kadang pelajar tahfiz ni biasanya kita masyarakat di luar sana lah. Bukan masyarakat di luar sana, harus kata saya dulu pun antara golongan yang pernah berfikir macam tu. Kita fikir macam pelajar tahfiz ni duduk pondok, hafal Quran, tak terlibat dengan dunia luar. Jadi macam kita kata macam mereka ni tak boleh berjaya. Itu kita kata stigma yang memang semua orang ada lah. Bukan semua orang, kita kebanyakan orang ada. Jadi bila saya datang sini, saya tengok sebenarnya stigma tu salah lah. Sebenarnya di akhir zaman macam sekarang ni, memang kita kena cari Al-Quran lah sebagai kita ada pembimbing hidup kita kan. Tapi yang saya paling suka sekali adalah nak katanya, walaupun mereka ni hidup semata-mata Al-Quran, ada yang tak pernah belajar akademik, last belajar akademik pun belajar 1, belajar 3. Kemudian datang sini 2 tahun je belajar akademik, tapi Al-Quran ada kat dada, akhirnya keluar dengan result cemerlang straight A. Jadi nak katanya Allah bagi peluang kat mereka ni berjaya sama macam pelajar yang harus berdana tu. Nak katanya jangan takutlah dengan rezeki Allah. Kalau tuan-tuan puan nak hantar anak-anak pergi tahfiz semua tu, silakan. Hantarlah, sebab kita jangan kita kata tahfiz ni tak ada masa depan lah, tak ada tu, tak ada ni lah. Semua tu salah. Dia kalau awak nak pergi rezeki ni, rezeki tu akan datang juga. Dengan sebab Al-Quran lagilah kita kata berkat rezeki tu kan. Al-Quran dapat, akademik berjaya, kemudian kita kata kerjaya pun berjaya lepas ni. Dan mak ayah ni dia akan nampak yang sebenarnya bila hantar anak-anak ke pendidikan tahfiz ni, dia bukannya kita kata short term investment, dia long term investment. Untuk keluarga dia, untuk kita kata nanti bila kita dah meninggal, anak-anak kita sendiri yang imamkan kita belajar tahfiz. Dia biasanya orang kan pandang rendah, tapi bila tiba-tiba waktu-waktu yang perlukan
pelajar tahfiz ke, perlukan belajar Islamik ke, time tu lah baru nak cari pelajar tahfiz. Tu silap je masyarakat kan. Bukanlah nak kata kesilapan apa, kita kata ni stigma yang, kita kata persepsi yang masih ada. Tapi kita kata alhamdulillah, apa perkara yang saya rasa macam satu yang core saya dapat kat sini adalah bila saya dapat tahu yang persepsi ni sebenarnya salah sebenarnya. Sebenarnya Al-Quran tu yang penting sebenarnya. Bi'ah Sariyah, semua tu yang kita nak sebenarnya. Itu pada pelajar lah. Pada pelajar. Saya nampak ni lah. Betul lah. Kalau pada Sir sendiri, apa yang mengikat Sir? Pada saya, Apa yang mengikat Sir? Nak tahu lah. betul. Saya sebenarnya saya sebenarnya penjaja dengan isteri dengan anak-anak. Jadi isteri saya yang banyak menguruskan dan menjaga anak lah di kampung kan. Jadi sebenarnya saya nak ucapkan penghargaan pula sebab isteri saya, sebab dia dah mengeluarkan tenaga dia, bertukar lumus jaga anak kami, membesarkan anak kami dari jauh. Jadi saya kat sini ada dua tujuan. Pertama sekali saya kata memanglah saya nak mencari rezeki kan. Mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak semua. Yang kedua, saya kat sini saya anggap sebagai ladang pahala untuk saya kumpul amal jariah untuk keluarga saya, untuk saya, isteri, anak-anak, mak ayah saya, mak ayah mertua saya. Sebab apa? Sebab bila saya mengajar pelajar-pelajar tahfiz ni, yang kita kata tadi kan, sebab itu kata mereka ni tak ada background akademik. Jadi dia orang nak ambil SPM, nak berjaya dalam hidup. Saya Allah hadirkan kebolehan untuk saya mengajar bahasa Inggeris. Jadi bila saya mengajar bahasa Inggeris tu, saya bukan hanya mengajar mereka untuk lulus SPM, bukan. Saya mengajar mereka untuk kehadapan. Sebab saya dulu banyak deal dengan klien-klien daripada Timur Tengah, daripada Amerika, daripada China, dan semua menggunakan medium bahasa Inggeris. Jadi bagi saya, kemahiran bahasa Inggeris tu kita perlu ajar kepada pelajar tahfiz ni, pelajar ni untuk bekalan mereka di dunia nanti, pekerjaan nanti. Jadi itulah sebab pertama saya yang saya datang ke sini adalah untuk saya anggap sebagai ladang pahala amal jariah. Bila saya ajar ilmu-ilmu bahasa Inggeris kepada pelajar ni, saya macam bayangkan, ya Allah, saya doakan, ya Allah, aku dah bagi ajar yang terbaik untuk anak-anak murid tahfiz di sini. Semoga Allah bagi juga guru-guru yang baik untuk anak-anak aku di kampung. Jadi setiap kali saya buat benda yang saya jaga mereka, saya buat mereka pergi klinik, saya santuni emosi mereka, saya jaga, saya layan macam adik, macam anak pelajar kat sini, tetapi sebab mereka ni berjauhan dari keluarga. Jadi bila saya jadi warden kat sini, saya seolah macam ayah dia orang, macam abang dia orang. Sampaikan saya pun pernah lah dapat anugerah guru penyayang 2 tahun dulu. Jadi nak katanya saya datang ni dengan niat saya mengajar ni supaya ya Allah bagilah guru yang baik juga untuk anak-anak aku, dan semoga yang apa yang aku buat ni semua kita kata sebagai amal jariah lah. Nanti bila mereka besar, nanti saya pun dah tak ada, nanti mereka menggunakan kemahiran yang saya ajar bahasa Inggeris semua tu, dapatlah pahala untuk saya, isteri, anak-anak, keluarga semua. Itulah antara benda yang kita kata menyebabkan saya teruskan juga stay kat sini. Dan saya pula tak lupakan juga keluarga kat kampung. Jadi bila saya balik, saya akan santuni anak-anak, santuni isteri. Tetapi itulah nak katanya, atau benda yang menyebabkan saya stay tu, itulah dua perkara tersebut lah. Maknanya rasa okey, faham. Maknanya bukan, itulah dia bukan hanya bekerja lah. Bukan kata soal bekerja ni dia sahabat-sahabat di luar sana ya. Antara punya ni Sir pun dah maklum. Kalau podcast sebelum ni pun lebih kurang benda sama, mungkin sisi yang berbeza sikit, tapi ke arah yang sama. Jadi saya sendiri pun bila kita reply tentang perkara ni pun bercakap benda yang sama. Kita doakan yang terbaik lah sebenarnya dari sudut tahfiz ni kekal dan lebih maju. Kan? Macam saya sendiri pun itulah, kita ni, saya sendirilah bukan baik sangat, tapi daripada remaja sehingga sekarang ni memang suka nak faham Quran. Mungkin tu kot niat. Betul. Tak tahu, mungkin tu kot yang mengikat. Betul. Setengah orang memang dengan hafazan apa, kita ni memang nak, kalau boleh Quran tu nak bawa dalam hidup. Macam mana? Betul. Macam-macam lah kelompok kita bergaul dulu kan, sampai rupanya bila berlaku COVID apa, dah campak kat sini juga dengan Quran pula. So tak ada benda lain, kita boleh ucap dengan syukur lah. Betul. Alhamdulillah. Dia tak ada kerja yang tak ada tekanan. Betul. Betul. Kan? Betul. Tapi biar tekanan tu berbalik. Betul. Ya. Berbalik. Tekanan tu berbalik, maknanya kita dah nampak hasil dia dan circle kita membangun kurang toksik. Kan? Betul.
Kalau nak kata tak ada langsung tu tak beranilah cakap kan. Macam saya tak nampak lah. Tak tahulah sisi pengalaman masing-masing. Tak nampak lah ketoksikan kalau ada berlaku di sini. Maknanya tak ada benda tu. And then boleh hidup kan. Tak adalah teruk benar struggle-nya. Betul. Kan? So benda-benda macam tu kot yang mungkin mengikat sir kot sehingga ke hari ni sir. Okay sir, macam lah buat so cabaran pengalaman PJJ nak tahu juga lah sir. Okey. Mungkin bercerita sikit sir macam mana sir. Sebulan 2 kali balik. Konsisten lah 2 kali. 2 kali, tapi kalau saya tak bertugas badan, saya balik lah. Kalau bertugas badan, saya kena stay sini lah. Bukan apa, nak balik ni kos juga. Betul. Kan? Kena fikir ke kan? Balik kos juga. Lepas tu yalah nak entertain. Macam bukan senang seorang masih wife pun kerja juga kan? Betul, dia bekerja juga. Kan? Nak jaga anak lagi 4 orang. Betul. Kan? Dekat sini memang wife saya banyak berkorban lah. Dia bagi segi tenaga, masa dia. Dan saya boleh kata wife saya ni seorang yang hati kental. Hati kental, kuat semangat. Sebab dia tak pernah mengeluh. Tak pernah pun kata macam penat ke apa ke. Dia macam selagi dia boleh buat, dia buat. Saya pula, walaupun isteri saya tak cakap, tapi saya macam, saya tak naklah susahkan isteri saya. Tapi saya macam, memang saya bersyukur lah. Kata Allah tumbuhkan saya dengan isteri, dengan anak-anak. Dan anak-anak pun alhamdulillah cakap ni, dengar cakap semua, kita kata ikutlah cakap isteri. Lepas tu kat rumah pun tak buat masalah apa. Tapi memang itulah, saya pun sebenarnya apa kita kata ujian PJJ ni dia satu benda yang kalau tak alami susah lah nak explain benda tu kan. Tapi kita kata saya kuatkan semangat juga. Saya kata ya Allah, supaya apa yang aku buat ni dikira sebagai pahala. Dan setiap kali saya mengajar tu, semoga dapat jugalah pahala kebaikan tu untuk isteri dan anak semua. Mana kira rajin jugalah tawasul kan dengan amalan buat sini untuk kembali pada diri dan keluarga kan. Dan bila saya mengajar pun, bila saya mengajar pelajar kat sini, saya rasa macam saya bayangkan macam saya tengah mengajar anak-anak saya. Jadi dengan itulah cara nak mengubah kerinduan lah. Dan pelajar-pelajar kat sini pun alhamdulillah lah, kita kata memberi, bila kita mengajar tu dia bagi perhatian, dia dengar cakap kita. Dan banyaklah memori saya kat sini dengan pelajar pun. Saya dah 6 tahun, so banyak juga lah memori. Dan saya masih ingat lagi lah memori-memori pelajar tu. Sebab itulah kita kata penguat semangat saya lah untuk saya stay kat sini. Bila kita ingat keluarga, anak-anak semua, saya akan cuba setiap kali minggu yang ada free, masa saya akan balik. Kemudian satu lagi yang saya rasa bagus juga, sebab bersyukur juga sebab dunia pendidikan ni dia ada cuti yang agak panjang. Kalau kita kerja corporate kan cuti dia memang weekend je. Tapi kalau pendidikan ni ada cuti yang seminggu, kemudian cuti yang 2 minggu, kalau hujung tahun kadang-kadang 3 minggu. Jadi waktu yang macam tu memang saya spend sepenuhnya dengan anak keluarga. Memang saya akan cuti kalau 3 minggu, cuti akhir tahun, memang saya guna betul lah. Saya akan balik, saya akan create moment dengan dia orang lah. Pergi waterpark, pergi jalan-jalan, pergi zoo, semua tu. Saya akan cubalah setakat mana yang saya mampu untuk menggembirakan lah isteri dengan anak-anak. Iron lady jugalah. Betul. Mana tu kata, kalau saya pun tentu PJJ ni. Betul terang kau. Saya pula style saya dia mahu kena melekat kan. Ini semua kan. Mana boleh hadap tu, mana boleh buat dengan pengorbanan yang dia tu. Barang kiranya orang kata ada lah imbuhan Tuhan bagi tu kan. InsyaAllah kan. Mungkin ada yang dah rasa kat dunia ni, ada mungkin di kemudian hari. Betul kan? Jadi macam tadi soal yalah soal PJJ ni, kita pun dengar macam-macam lah soal PJJ orang luar kan. Macam isu apa kan. Dia soal manageable tak atau tidak je. Betul kan? Dia memang kita kena minta Allah lindung lah keluarga kita. Kita doakan supaya Allah sentiasa jaga, lindung, jauh ke dekat ke. Sebab kita memang kena bergantung sebenarnya pada Allah. Kena percaya pada Allah, percaya pada pasangan. Dan insyaAllah lah selebih-lebihnya tu kita kata asam garam kehidupan lah, kita kata. InsyaAllah lah kita percaya pada Allah. InsyaAllah Allah akan lindung keluarga kita lah. Yakin lah. Betul. Ini pun lupa saya tadi. Saja nak relate kan.
Yalah, ikutkan background. So tetap bermula dengan sekolah tu awal-awal waktu remaja tu ada berkait dengan isu keagamaan kan. Betul tak? Maknanya dia macam ni sahabat kan. Dia macam saya pun sama ataupun sahabat-sahabat lain di sini pun dia mesti ada kenangan atau memori pendidikan dengan keagamaan. Betul. Dan kita mohon mungkin mak ayah kita berdoa ke, tok nek kita, guru kita berdoa ke, mustajab ke. So dia punya satu dasar kot. Betul. Orang kita terbang ke bidang-bidang lain yang macam-macam kan. Tapi Allah hadirkan rasa rindu untuk suasana kan. Betul. Dia rindu dia atau benda pelik juga kan. Benda-benda pelik yang saya teringat sampai sekarang lah. Sebab dulu saya pelajar, kemudian sekarang ni saya warden. Saya buat apa yang warden saya buat kat saya dulu. Warden yang dulu rush pergi semayang, kemudian ambil tanya khabar kita, duit hilang ke tak hilang ke, kemudian tanya masalah kita, stres belajar ke tak belajar ke. Jadi warden-warden yang saya pernah dapat masa sekolah dulu membentuk diri saya yang sekarang lah. Antara warden saya paling ingat sekali adalah Ustaz Wan Akashah lah. Ustaz Wan Akashah, dia memang warden yang banyak membentuk lah diri kami pelajar. Dan bila saya jadi warden pula, saya buat benda tu untuk pelajar kat sini pula. Jadi nak kata peliknya macam Abang cakap tadi kan, bila kita rindu tu, baca mak surat pun kita rindu. Masa kita sekolah dulu, kita macam terpaksa kan, cikgu suruh lah apa semua kan, macam mak surat. Tapi rutin tu bagus lah. Bagus lah. Bila kita dah kerja, tak ada peluang langsung nak baca kan. Tapi kita rindu kan nak baca. Lepas tu bila datang sini, bila baca mak surat tu, masa first time saya mula-mula kerja tu kat sini tu, dia keluar air mata. Dia macam sebab tu, macam aku dah bertahun dah tak baca mak surat ni. Tiba-tiba datang balik baca balik kat sini. Macam ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Kadang-kadang kita solat asar sekali budak-budak ni. Mak surat lah. Mana kita ikut baca ni, lancar lagi ingat lagi ni. Dia macam dia mengimbau lah. Dia memang dulu macam saya sekolah lama saya dulu pun, Izzuddin Shah Ipoh tu kan. Pagi petang. Pagi petang lah tu. Lepas subuh pagi kan. Asbahna wa asbah kan. Lepas tu petang amsayna wa amsalmu. So benda macam tu mengimbau. Dia macam kita sama realiti lah rasa kan. Dia ada benda sebenarnya, dia proses tabiah ni proses yang lama. Betul. Kan nak bagi melekat tu. So dalam perjalanan hidup ni kita akan berlaku simpang siur kan. Kan? Betul. Konar sana terjerombak naik balik semua. Tapi bila ada Tuhan ingatkan kita dengan contoh suasana kan, ataupun berjumpa dengan orang tertentu ke, spark balik benda lama. Betul. That kind of positive tu. Betul. Benda tu dalam badan kita je. Dia dah ada dah. Dah ada, cuma nak spark balik. Ingat, jangan lupa, ingat kan. Patah balik. Macam tu lah. Bukan kerana kita baik tak, tapi itulah antara benda kita kena hargai lah, yang saya sendiri sebenarnya hargai kan. Masa pun nampak cukup menghargai benda tu. Jadi macam soal persahabatan rasa kan. Dengan seka-seka guru macam ni. Macam mana menghargai benda tu? Saya benda yang paling saya sayang tadi kat dunia ni memang kita kata keluarga kan. Keluarga adalah kita kata benda yang paling penting lah kat dunia kita. Benda kedua yang paling saya sayang kat dunia adalah inilah sahabat. Sebab saya ni seorang yang suka berkawan. Saya suka berkenalan, ta'aruf, lepas tu silaturahim. Saya seorang yang berkawan dengan seorang tu, saya berkawan sebab diri dia. Saya tak pernah berkawan dengan seorang tu dengan tujuan, dia ni ada benda yang aku boleh guna ni. Saya tak pernah itu. Saya berkawan macam tu. Betul. Saya berkawan memang ikhlas, siapa-siapa pun. Dan yang paling saya suka kat Mahat ni, saya boleh katalah, bilik guru ke, kita kata pejabat ke, mana-mana ruang lah kat Mahat Hafiz Mahathir Faz ni, yang ada kita kata ada warga Mahathir Faz lah. Sama ada admin ke, pendidik ke, guru ke, kita kata tim media apa semua kan. Semuanya kita kata, bagi saya lah tempat yang ajaib. Tempat yang miracle. Kenapa? Sebab background pelbagai. Macam Abang cakap tadi kan, ada yang doktor, ada yang engineer, farmasi. Saya sendiri pun daripada aquaculture, marine, kemudian ada yang daripada bidang tuition, ada yang daripada bidang macam-macam bidang, finance semua. Bila berkumpul tu macam satu magic tau. Macam nak katanya Allah dah aturkan supaya berkumpul lah mereka ni kat sini dan sebarkanlah kebaikan benda anak boleh kat sini. Itu yang saya suka lah dekat Mahathir Faz ni. Yang kita kata sahabat ni. Sebab
background pelbagai tapi datang dengan tujuan yang sama. Tadi kan ada yang farmasi, ada yang doktor, ada yang 30 juzuk hafazan, ada yang macam-macam background, ada yang pandai taranum, pandai nasyid, ada yang kita kata bila azan, bila mengaji tu macam dalam radio. Sampai tahap tu nak katanya pelbagai background ni, tapi datang sini dengan tujuan yang sama, iaitu mendidik anak murid supaya jadi pelajar yang berjaya, yang profesional di masa depan. Kita kata macam kita buat resepi, dia ada tepung, dia ada gula, dia ada garam dia, semua tu pelbagai. Tapi bila kita campurkan, dia jadi satu makanan yang sedap. Jadi itu yang saya rasa macam tempat ajaib lah sebenarnya Batu Fas ni. Saya memang hargailah benda tu. Cuma yang saya sedikit kesal ni adalah saya kesal sebab saya tak sempat nak santuni semua orang. Sebab dulu Batu Fas sikit lah. Dulu 14 guru je, 14 staff je dulu. Dekat lah. Memang masa tu rapat. Masa 14 orang staff guru tu macam keluarga, rapat. Kita kata kalau seorang ada masalah, 14 orang tu rasa sedih dia masa tu. Kemudian dia membesar. Membesar tu satu benda yang baik lah. Dan sekarang ni saya rasa lebih kurang 60 orang, 70 orang juga kan. Guru, staff dan macam-macam semua kan. Campur staff semua kita 100 lebih lah. 100 lebih dah. Jadinya yang saya paling sesal lah, saya tak sempat nak bersilaturahim dengan 100 orang staff ni. Sebab saya tak dan lah. Sebab kita kalau boleh lagi ramai kawan, lagi ramai sahabat. Saya suka persahabatan tu sebab kita ni tak baik. Kita ni ada benda yang kita terlupa. Tapi bila kita berkawan dengan sahabat yang ingatkan kita, contohnya kan sembahyang Jumaat kan, kita memang kita dah cuba dah sembahyang Jumaat, tapi kadang kita habis kelas lewat, atau kita ada kerja lain, kita dah macam tak apalah dalam kepala, sekejap gila sembahyang. Tiba-tiba ada sahabat yang jomlah sembahyang Jumaat dulu, jomlah solat dulu. Jadi Allah gerakkan hati dia untuk ajak kita tu. Itulah nikmat dia sebenarnya. Nak batu macam-macam lagi lah. Ada yang bila kita ada masalah, kawan-kawan tanya khabar, bagi bantuan moral, semangat semua. Dia tak dapat lah kat tempat lain. Dia macam dekat sini je ada benda tu. Tempat lain ada, tapi saya nak kata yang kat sini. Mana pengalaman kita tu dapat pengalaman kat tu sini. kita kata seronok lah kat sini. Di kala mana dunia luar sana betul. kebencian, kezaliman kan. Tapi Tuhan hadirkan kita untuk menerima kebaikan yang rasa bahagialah buat kerja tu kan. Rakan sekerja tu. Sama saya jenis orang tak peduli. Hantar kau lah kau nak menghargai aku ke tak menghargai aku kan. Mana kita ni bukan jenis yang menimpik kan. Betul. I really don't care. Orang putih kan sekarang bahasa Inggeris kan. I really don't care. Dia pasal benda dulu. Orang panggil dan keluarga saya macam tu. Keluarga besar saya daripada mak, bapak, pada tok nek saya. Kita orang ni mungkin dia orang ni somebody lah dalam kehidupan tu. Bukan kerana merit dia menempel dia dengan orang. Orang yang recognize sebab atas apa dia buat tu memang dia buat betul kan. Maknanya saya inspire dengan itulah. Mak ayah saya pun walaupun kerja uniform dapat cemerlang kan. Cemerlang dah melintang menegak tu dah habis dinding lah. Kan bukan jenis budik-budik kan. Betul. Kawan-kawan pun saya sembang dengan kawan mak ayah pun kata memang dia kenal mak pak saya bukan jenis budik-budik. Betul. Kita kawan tu kita dengan orang tu. Dan dia orang pun jenis berani kan. Maknanya berani dengan bos yang mana orang takut dia demo dah. Kita panggil macam tu lah. Kan kita really don't care sebab apa. Yang penting sekarang ni bila dah ada tugasan kata kerja kita buatlah yang terbaik. Betul, kan. Tapi bukanlah kata bagus benar. Adalah hirup pikuknya, saya sendiri pun ada kekurangannya, tapi suka buat benda-benda yang pelik-pelik sikit yang rasa boleh ni kan. Samalah dengan kaedah pengajaran pun silibus bertukar-tukar kan. Betul. Saya sempat mengajar silibus yang sebelum ni. Masa tu KBSM. Jauh beza kan. Sampailah ke sang KSSM. Saya sempat ajar dua-dua silibus lah. Dia memang jauh beza, tapi kalau dari segi bahasa Inggeris lah, saya rasa yang silibus SSM ni lagi bagus untuk pelajar tu sebab dia belajar 4 kemahiran. Dia belajar reading, writing, speaking and listening. Kalau dulu masa subjek yang sebelum ni, masa KBSM, dia hanya uji dua elemen je, reading dengan writing. Tak ada elemen speaking and listening. Jadi bila KSSM ni, saya rasa benda ni bagus untuk pelajar sebab dia berkembang elok kemahiran dia. Dan memang dalam bahasa memang 4 benda ni je sebenarnya. Bahasa dia memang kemahiran. Kemahiran je. Bukan soal jawab periksa tu dah pandai benar orang. Betul. Kita nak outcome dia boleh bercakap lah kan. Boleh cakap betul. Kalau pandai menulis saja tak bercakap pun kurang. Dia kena kuasai dua-dua tu kan. Betul. So benda
itulah, ini pun jadi macam sesi, bukan sesi sezul lah, kita macam merungkai balik kan, betul. merungkai balik. Sebab dia tahu kita esok lusa macam mana Zul. Betul. Kan? Betul. Adakah di sini lagi ke? Dah tak ada kat dunia lagi ke kan? Betul. Kiamat kecil mati kan, kematian Betul, kan. Entah belum jumpa ke tidak. Betul. Jadi dengan apa yang berlaku luar sana, sahabat, kita kena, mungkin antara benda besar dalam podcast yang sesi ini adalah mungkin saya sendiri nampak pun kita kena menghargai apa yang ada. Betul. Lah. Betul. Menghargai apa yang ada tu. Sebab benda tu kadang-kadang jadi azimat pada kita untuk kita menempuh mungkin cabaran-cabaran yang lebih besar, tak tahu. Betul. Kan? Apa yang kita ada waktu ni, keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita, sahabat kita, memang kita, itu je lah harta kita kat dunia ni. Bila kita meninggal nanti, mereka ni lah yang akan ingat kita. Tak ada orang lain dah. Ya, nak mendoakan. Mendoakan. Memang kebaikan kita lah. Guru-guru ni memang satu profession yang saya cukup hormati, tapi antara profession yang memang saya kata bukan aku. Kena try dulu. Saya tak rasmi mengajar tu boleh. Bukan dalam bentuk macam ni. Memang rasa tak kuat kan. Memang saya betul lah kan. Sebab kita dalam dunia luar ni memang macam-macam kawan lah. Betul. Yang baik ada, yang merapu, yang kadang-kadang yang generasi yang bawah-bawah kita ni yang terpaksa kita bantu, yang jenis hardcore ni ada. Bukan ni baik-baik lagi, tapi ni dia kata, kalau orang kata ya budak nakal dia nakal ni, kata ni untuk tahfiz memang kita rasa benda tu tak patut. Tapi tak sampai level aku tengok lagi kat luar ni. Luar ni saya pernah dapat pernah kena bantu jenis macam yang budak-budak remaja yang dah rosak kan, ada orang yang dah mengandung. Betul. Kita hadap ni sama samsing ni kan. So nak kata ni okey lagi. Betul. Kat sini tak ada lagi lah. Kadang-kadang kena bantu depa ni, kadang kena hadap yang samsing-samsing juga kan. Betul. Yang nak bergaduh apa semua kan. Kata dunia luar ni dia lain. Sabaran. So benda macam ni mungkin pasal saya, pendekatan saya kalau dengan budak-budak ni, yang kalau game Brigade Media ni, mungkin di sisi guru-guru pengalaman masing-masing lah. Dan saya suka cerita soal realiti luar ni. Kalau kalian rasa dah susah, stres belajar ke apa nak, mungkin kadang-kadang unmanageable dalam keadaan tertentu, luar tu lagi hardcore. Selalu ingatkan diorang kan, katakan kalau rasa kita ni sangat di sini, di luar ada luar lebih hebat lagi. Betul. Kalau rasa kita terpaling samsing di sini, luar ada lagi. Kau tak jumpa je kan. Sini dia orang terlindung lagi lah. Terlindung lagi. Kata so jangan terlalu dengan comfort zone yang sedia ada, dengan play safe lah kan. So gitulah selebih kurangnya. Mungkin rasa sebelum kita tamatkan podcast kita lah saya. Ada apa-apa yang harapan yang mungkin saya nak nyatakan ke, ataupun mungkin ada benda lain yang mungkin saya nak buka untuk sampaikan, boleh share insyaAllah. Okey, baik, terima kasih Manas. Pertama sekali saya nak buat penghargaan lah. Penghargaan special mention untuk beberapa kumpulan lah. Pihak pertama yang saya nak bagi penghargaan adalah kita kata kepada Abi, Dr. Azhar Yaakob, dan juga Umi sendirilah, Datuk Dr. Nafizah Musa, sebab mencetuskan dan membina lah, mencetuskan idea dan membina tahfiz Mata Wufas ni. Saya nak kata, bahasa mudah saya nak kata semua benda ni, semua kebaikan ni, semua kejayaan pelajar yang dapat straight A, yang sambung dalam bidang kritikal, pendidikan, perubatan semua tu, kita kata bermula dengan usaha dua insan ni lah. Yang mewujudkan tahfiz pada kita kat sini pun sekarang daripada tahfiz ni lah. Dan nak katanya environment tahfiz ni kan datangnya kan. Jadi terima kasih lah pada dua insan ni sebab kita kata memberikan tenaga usaha yang tak dapat nak dibayangkan lah. Sebab saya datang ni, waktu saya datang tu 2019, tapi ni dah beroperasi dah 2017 tu. Jadi saya tak bersama waktu pembinaan waktu, tapi kalau saya tanya geng-geng lama, geng-geng senior, nak katanya besar lah dia punya pengorbanan dan usaha dia sampai dah terbina macam ni kan. Itu pihak pertama lah yang saya nak beri special penghargaan lah. Kemudian untuk penghargaan kedua, saya nak mention kepada keluarga saya lah. Yang paling penting sekali kepada ibu saya, kemudian kepada isteri saya dan mak mentua saya dan juga anak-anak saya lah. Mereka ni lah kita kata yang pemberi semangat lah saya untuk bekerja, mencari rezeki,
Dan mungkin doa-doa mereka ni juga sebenarnya yang mendorong saya ke sini. Mungkin daripada kita kata Allah nak bagi peluang untuk saya bina balik diri saya. Jadi balik macam kita kata bukanlah Islamik, maksudnya kita kata dalam suasana yang elok, yang baik. Jadinya kita tak tahu lah kan apa hikmah Allah kan. Jadi nak kata terima kasihlah kepada insan-insan ya. Sebab arwah ayah saya dah meninggal dah. Jadi sekarang ni yang saya ada hanya ibu saya, isteri saya, dan ibu mertua saya dan juga anak-anak lah. Jadi mereka ni memang saya sayang lah, dan hargai sangat. Itu pihak yang kedua untuk saya hargai. Kemudian pihak yang ketiga yang paling saya hargai sekarang dalam hidup saya adalah rakan-rakan lah. Ni bukan rakan-rakan yang kita kata rakan-rakan gelak tawa ni. Yang saya maksudkan adalah sahabat-sahabat yang susah senang ni. Yang sentiasa ada bagi semangat, tanya khabar, bagi bantuan fizikal, moral. Kemudian bagi sentiasa lah melayan sebab saya kat sini seorang, PJJ kan. Jadi bila ada sahabat-sahabat yang bersembang, yang ni saya tak akan lupakanlah kalian. Hidup mati saya akan doakan kalian bahagia dan dia dirahmati Allah lah sentiasa. Keluarga semua dunia dan akhirat. Itulah yang saya nak mention. Kemudian paling utama terima kasihlah sudi berkawan dengan saya, sudi berusaha senang dengan saya. Sebab saya ni tak ada kelebihan apa-apa pun. Saya ni banyak kurang dari lebih, banyak salah dari betul, banyak rosak lah daripada elok sebenarnya. Jadi terima kasihlah sahabat-sahabat yang berkawan, bertegur. Saya tak tahulah, saya mana daripada dulu lagi saya suka silaturahim tu. Kasih sayang sahabat, kasih sayang keluarga, silaturahim tu yang bagi saya yang paling penting lah kat dunia ni. Kebendaan ke apa ke, materialistik semua tu dia tak kekal pun. Kita kata benda-benda lain semua tu akan baru, akhirnya jadi lama. Tapi kalau sahabat ni, kita dah tak ada dengan dia pun nanti dia akan ingat, oh dulu aku pernah bersahabat dengan seorang ni. Dia ni walaupun dah tak kawan dah sekarang, dah tak jumpa sangat, tapi teringat lagi kebaikan tu. Saya kalau boleh nak biarlah orang ingat saya dengan benda-benda yang baik lah. Dan saya pun, sahabat-sahabat yang pernah kerja sini pun, mana yang dah keluar dari sini pun, sampai sekarang saya masih lagi ingat kebaikan mereka. Jadi saya pun harap ya Allah bagilah sahabat-sahabat ni pun ingat juga kebaikan aku. Kebaikan kita sikit je, tapi nak katanya kenangan tu, kebaikan tu semoga sampai ke selama-lamanya lah. Itulah antara benda-benda yang ni. Kemudian itulah ada saya pun dah sebut, tak tahu nak cakap apa dah yang ni. Rasa itu pun dah kira komplit lah. Pesanan okey, yang tu yang dari segi set penghargaan. Pesanan pula saya nak minta lah kepada semua ibu bapa yang mendengar lah, kalau adalah ibu bapa yang mendengar coretan saya ni, nak katanya kalau kalian rasa nak hantar anak-anak ke dunia tahfiz, dunia macam sekolah kami ni, sekolah tahfiz integrasi Mustafaz ni, jika kalian ada terasa Allah dah gerakkan hati kalian untuk daftar anak kat sini, saya minta kalian teruskan usaha tu. Sebab bila Allah dah gerakkan untuk kita hantar anak kita ke kebaikan tu, maksudnya ada kebaikan tu untuk diri anak tu dan juga untuk diri kita juga sebenarnya. Yang kita bayar yuran, yang kita hantar anak, ambil anak setiap kali cuti, setiap kali outing tu, yang tu semua usaha kita je. Tapi yang kebaikan pada anak tu yang tak nampak tu, yang kita kata kebaikan tu Allah tak tunjukkan secara zahir lagi, tapi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita akan nampak kebaikan tu pada anak kita. Anak kita seorang doktor boleh imamkan solat tarawih. Anak kita seorang engineer boleh imamkan khutbah Jumaat. Mana nak dapat benda tu kan? Benda tu bukannya boleh beli kat kedai, tak ada jual kat kedai. Jadi kebaikan tu kalau kalian rasa Allah dah gerakkan hati, insya-Allah aku nak hantar anakku ke tahfiz integrasi tahfiz Mustafaz, Matis Mustafaz. Jadinya teruskanlah niat kalian tu. Jangan fikir pasal yang susah lah, jauh lah, apa semua. Belajar kat sini macam-macam. Ada yang daripada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, Perak, semua jauh-jauh. Tapi bila dia orang dah duduk sini, pelajar tu sendiri yang macam seronoknya kat sini, bestnya kat sini. Bi'ah solehah tu yang kita nak sekarang ni. Kita nak cari tu. Jadi pesanan saya lah kepada sahabat-sahabat, sebab saya pun ada anak juga. Saya pun ke hadapan nanti saya fikir, saya pun nanti ke hadapan nak hantar anak ke sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz juga. Sebab nak ada kebaikan ni. Jadi itulah pesanan saya pada kawan-kawan lah. Sebab
mak ayah pun dengan saya pun lebih kurang sebaya je sebenarnya. Saya pun dah tua dah kan. So Dia muda lagi. dah muda lagi. Muda lagi. Ah. Dia belum sampai 4 series tu, muda lagi. Betul. Tapi sebab Hmm. dia dah rasa dah dia punya, sebab kita pun dah ada anak-anak kan, kita rasa lah macam kita nak yang terbaik lah untuk anak kita lah. Betul betul. Itulah pesanan dia. Masya-Allah. Dia tak sangka Tafi sikit dah berkembang sampai macam ni. Betul sebab jauh beza lah. Saya sendiri bantu-bantu biasa aja khidmat media ni. Pom dah ada studio lah. Podcast lah. Tapi kita lah buat idea merepek. Tapi benda insya-Allah lah. Long term lah kan. Jadi gitulah sah. Alhamdulillah kami pun tim podcast ucapkan banyak terima kasih sah. Terima kasih juga. So Terima kasih juga jemput saya. Itulah sebab kita cukup menghargai siapa yang lama di sini. Lagi macam Sir kan. Yang ada sisi-sisi kehidupan yang kita mungkin boleh tenung balik lah. Itu kita nama cerita Dematis ni bukan kata hebat macam podcast lain. Nak kata nak merungkai sisi-sisi yang ada lah pada sahabat kita yang lain ni kan. Betul. Jadikan inspirasi balik, nak mengingatkan kita sama sendiri. Jadi terima kasih Sir. Terima kasih juga. Dapat hadir bersama hari ni. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah kita pun dah di penghujungnya. Seperti biasa, doakan kita semua baik-baik saja di dalam keadaan dunia hari ini yang seberentan, seberencam, yang kita nampak semakin banyak negativiti yang berlaku di luar sana. So cari kekuatan. Cari benda-benda yang membahagiakan, bersiap siaga kan untuk kekuatan jiwa, anak bini. Kan memang kita banyak ada kekuatan Betul. Kelemahan sedang meliputi dunia sekarang. Nak melemahkan. Lawan. Betul. Lawan. Saya pula semangat cakap ni kan. Sebab dah rasa letih sangat mendengar berbagai alasan diketengahkan sebab kekurangan-kekurangan tertentu berlaku. We need to fight. Kita kena lawan sahabat-sahabat. Ini pesanan kepada diri saya sendiri. Saya pun tak kuat mana ni. Perlukan segala-segala macam ni lah untuk dapatkan kekuatan. Betul. Sama-sama guru-guru yang baik, sahabat-sahabat yang baik kan. Kadang-kadang diorang rasa kita ni bagus. Sebenarnya kita dapat berkembang sebab musabab orang sekeliling. Macam Nabi cakap kan, kalau berkawan dengan tukang besi, kita dapat percikan yang besi. Kalau kawan dengan minyak wangi dapat minyak wangi. Wanginya paling kurang lah. Tengah rasa busuk-busuk aja hidup tu pergi wangi sikit macam tu je. Kan lebih kurang. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih kerana mendengar pada hari ini coretan kami berdua. So seperti biasa sahabat, kita masih lagi membuka kemasukan tingkatan 1 untuk banin saja. Yang lain semua dah penuh, fast track dah penuh, banat pelajar perempuan tingkat 1 pun dah close. So kita masih open untuk banin lah. Banin masih lagi ada. Jadi kalau rasa tempat ini adalah pilihan untuk anak-anak anda untuk mencuba sesuatu yang mungkin lain sikit, dia quite mainstream tapi taklah terlalu mainstream sangat macam luar tu. Tapi ada nilai yang lebih kita rasa boleh lah kan? Boleh seimbang. Macam-macam lah sini boleh cuba, tanya, call kan, call contact, rujuk, tak ada masalah. And then begitu seperti biasa kita pun Tafiz ada produk ulung sauna Coco Fast ni, boleh cubalah, tarik sauna Fast, boleh lakukan pembelian direct dengan tim sauna Coco kita. InsyaAllah bukan Coco biasa, Coco premium, bukan level-level Milo tu dia lain sikit. So mungkin harga dia ni sikit tapi tak mengapa sebab premium. Kalau rasa nak bagi anak-anak makan benda-benda baik, insyaAllah boleh cubalah ya, insyaAllah. Dan juga kita pun nanti akan launching satu lagi produk berbentuk makanan, nanti akan dimaklumlah semula insyaAllah. Dan begitu sahabat, kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Terima kasih sekali Zul. InsyaAllah ada kesempatan kita buat lagi. Okey. Begitu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.